Good night everybody, good night. Sekarang jam menunjukkan pukul 10 malam. Apa yang kita buat kat airport ni? Nampak tak? Always say good night. Aduh, semua lah ramai-ramai bercuti ni. Tengok, semua orang ikut kita bercuti kali ni. Kali ni kita percutian kita pergi Europe. Dan buat pertama kalinya aku membawa mak dan ayah aku pergi bersama. Hai. Lama dah ke beratur? Ha? You want to send this at YouTube? Ha. I mean- Later we got famous. Semua satu Suraya. Go. Go salam Nani. Salam Nani, go. Which way? Oh. Down. Later everybody go say to my friend. Tell your friend name. Say your friend name. What? Yelah, kiri salam lah your friend. Tak ada friend lah. Kesian lah. Tak ada friend. Okay guys, so sekarang ni Mirul tengah rapping. Walker lah apalah. So Mirul tengah rap walker semua. So sekarang ni sekejap lagi kita akan update lagi. Okay guys, stay tune. Babas, berapa lama dah beratur ni? Lama gila. Ha? Lama. Kenapa beratur susah-susah? Ni kosong pula ni. Kosong, tak ada orang ke apa? Kau tadi buat apa? Ha. Lama gila. Daripada ujung sana ni kita buat Serius ah? kat papan. Oh, bila... Lama gila. Oh, iya ke? Allah. Orang ni Ajar. bukannya tak mampu, Tapi... tapi merendah diri. Wah. Nak Patut. bersama-sama before sayang. Eh. Ui, tak mau. Tu kan buat hantu kan? Ayuan hantu. Kami nak tolonglah jangan curi konten Ain. Ain pun nak rekod konten. Tanya rekod dulu. Boleh tak tolong jangan ambil konten saya? Apa-apa guys? What you said? This now, Faris said, is I sing Toy Story song, the ghost come to earth. Okay, how is the Toy Story song? Sing. Toy Story, how many toys is rainbow? Okay. Sebenarnya parents aku tak tahu yang aku belanja diorang business class. So mak ayah aku tengah beratur. Lama gila diorang beratur. Diorang tak tahu sebenarnya. So sekejap lagi baru nak bagi tahu. Oi. Kenapa batuk pula kau ni? Oi. Oh, are you guys ready? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? 10:50. Pukul 50 dah. Oh, ngantuknya. Ngantuk dah. Ngantuk. Ni betul-betul ngantuk. Are you ready, Amirul? Okay, let's go guys. Aku tak nak membazirkan aku punya memory. Let's go. Hi guys. How are you guys eating? Makan dah. Second round. Dah settle. Second round. Habis dah makan? Dah makan. Lama ke habis tak? Sampai korang semua habis makan? Huh? I thought this is a business class. Why? Why no business lah? Okay guys, sekarang ni aku pula nak ambil makanan. Semua dah makan, aku lapar betul. Ada dessert, ada everything. Okay guys, bye. Aku nak makan makanan terakhir di Malaysia. Bye bye. Good morning guys. Jam sekarang pukul 5 pagi. Bukan main. Dengar diorang buat. Ada orang pukul pagi TV ni. Tidur je lah What's up guys? Good morning. Look at this rabak face. Korang tak boleh nampak. Nampak kan? Aku tidur sekejap je sebab aku kena tidur dengan Milan. So sekarang ni kita dah sampai Dubai. Yes, but now kita nak gerak ke Milan. Yes, there all the clan is there. Iman. Syaziman. Iman. Dah makan earphone pula. So sekarang kita ada 6 jam lagi untuk sampai ke Milano. Doakan kami. Aku dah rabak. Now aku kena jaga balik Syaziman tu. Tak ada kata siapa dalam kapal terbang ni volunteer jaga anak aku Nak lah.
Okay guys, jadi kita update korang lagi, okay? Bye. Hello Milano. Welcome to Milano. Guys, welcome to the vlog guys. Ain Idrus. Oh yes, that's me. Yes. Let's go. Damn. Sejuknya. My favorite ekor. Oh my god. Saya I like food. Sejuknya. Dan the best newsnya kita collab dengan No Travel. We got bus guys. We got a bus. We got a bus yo. We got a bus yo. Oh, sejuk. It's so good. Mula berasa? Tak. Tengok malam ni. Malam ni. Sabar malam ni. Okay, let's go. Wow. Suraya. Oh. Ha. Faris, you want to play snow later? Okay. Macam-macam lagi kita nak rekod kat sini. Apa? Aduh, aku tengah buat vlog dia ni nak bergosip lah kenapa dia nangis. Okay guys, lagi kita sambung. Sejuk, aku nak prepare Iman jap. Okay, bye. Bye. Nani telah berjaya menjejaki di Milano. Tak cool ke? Buongiorno. Corsair Store. Let's go. Bye. Mama wants when we at home, we just record, and then when we at the airport we record, and then we at the aeroplane we record, and then we here we record, and then we at Switzerland we Record everybody. record everybody. Okay, later we do, okay? Okay, first we record this boy. Phone. Oh, phone, not dad. Phone, daddy. Phone, daddy, phone. Oh, Using phone. 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 Okay, Phone is what? phone. Phone is like video. Oh, like video, daddy, like video. I want phone to record. Okay, later we do, okay? Remind mommy. Guys, kita dah sampai rumah kita. Good morning, Milano. Good morning. Baik betul hati. Tolong angkatkan stroller. Nanti kita belanja Nuzrat Okay guys. Semalam video tergantungkan. Nanti aku cerita apa yang terjadi semalam. Ada benda terjadi semalam. Benda yang paling seram yang terjadi. Apa aku makan, apa aku nak rekod makan aku semua tak boleh. Benda seram jadi. Nanti aku akan update kat korang apa jadi. Sekarang ni kita nak masuk bas, kita dah lambat. Sebab aku mencari semua benda aku lah. So let's go. Kalau kau nak tahu sekarang temperature dia adalah negatif 80. Negatif. Apa negatif ni? Negatif 3. Kita kena positif lah. Ya lah. Positif. Asal nak negatif? We have to be positive. Positif lah tu. 3 minus. Positif. Positif. Sejuk je tangan aku. So now, alamak banyak pula anjing apa. Teringat tragedi aku pergi Jepun pula. Banyak anjing. Cantik. iPhone kan? Tengok. Kita punya tour guide. Nampak. Gambar cantik lah Let's go. Kita kalau boleh abang, kita angle yang bawah macam ni tu. Macam tu ni angle. Jom. Apa kata Face to face. Face to face. Macam will you marry me? Abang macam ni abang kata tangan. Will you marry me? Like that. Wow. Satu, dua, tiga. The king and the queen sentul. King and queen sentul in Milan. Okay, cium. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Viral kan? Mak abah je. Cium. Apa? Tak apa, abang mak tak nak cium abang cium main. Yeah. Atuk kiss me. Atuk kiss me. Kau ni macam maki balut je. Balut je dah macam pocong. Macam astronaut. Peluk lah. Tak hati peluk. Anak ada 4. Kak Suraya, don't run dia. Ya Allah. 2, 3. Yeah. Buat tunjuk burung. Apa-apa tangan tu dah. Yes. Yes. Yeah, itu dah cantik. Dengar. Ada orang kawan-kawan duduk sini tak pakai tag. Apa bos? Sejuk. Dia sejuk ke? Mana ada sejuk? Aduh. 2, 3.
1, 2, 3. Okay, sekejap. One more. Full. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya Allah, aku tengah cakap gambar romantik dengan bapak kau ni. Aduh, berlari-lari. Dah. Is full lah. Hoi. Kau ni nak tangkap pula. Orang Kuantan memang macam tu Okey, kita dah habis Kita dah habis jelajah The Castle. Tengok. Bersaksikan castle di belakang ini. Itulah banyaknya cinta mami kepada you, Shazimai. Faham tak? Faham tak? Baik. So, lepas ni kita nak pergi tempat lain pula. So, sekarang kita nak relax. Ini dia. Puan Kalsombi bersama dengan cucu-cucunya sedang menikmati percician Milano berhadapan dengan istana. Sejarah hidup beliau sebelum ini amat terseksa dengan adanya anak yang sanggup membiayai biasiswanya untuk belajar di Milan. Yes. You? Come, let's go buy drinks now. Hot chocolate. Let's go. It's hot chocolate time. Hi. Tengok kat mana kita So, kat mana kita sekarang ni? Kita sekarang dekat berhadapan dengan Victoria Emanuele Milanesi. Domo Cathedral. Kita dekat Domo Cathedral lah, senang cerita lah. Korang boleh tengok situ, the view is beautiful. This view is beautiful so. Okay. But they're more beautiful lah. Dia guys, ten. Aku tunjuk berani di tengah sana. Oh ya. Lagi ambil Okay. Patut biar dia ke mana depan lah saya. Ha? Kan, patutnya. You saw a dragon? Is that dragon there? You know got dragon hiding inside the castle? That's mine. Tak boleh lagi kuat. That's my old castle. That's my castle. That's the place you stay? Yes. Roma. Itu dia. Beautiful, magnificent. Magnificent walaupun. Jangan kacau dia, kakak. Walaupun dia moody. Don't push. Siapa push? Awak push. Saya push. Dia pun nangis. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Di mana? Motor nak. Where's the bird? Hantar tu. Alah siannya. Nangis buat. Lah sian lah nak jalan-jalan. Tak boleh. Hold with me. Nanti people take. Porteco Storti, Estar Caburta, Arsta Duomo, Atorta 100 years, Artur Consortiuntor, Ate. Okay, Ke merepek. mana tu? Ni? Hey, Hi. we love it here. Ianya. So dia apa? Habibi come tu? Milano. Sekarang ni sesi makan. So kita orang makan kebab dekat sini, dekat dengan Duomo Church tu. So yes, sebab everybody lapar. I thought I want to go shopping, but they are so hungry. So we got eat right. Tajima. Tiga-bu. Oh, yo. Okey, selamat jumpa. Nanti aku janji kalau ada makanan kita tak makan, tak sentuh, I record untuk korang. Korang makan dulu, okey? Pizza is here. Ratatouille. The ratatouille is here. Buatlah suka hati kau lah. Okey. Boleh je. Ingat tak tadi aku kata aku nak cerita kat korang kan? Okey.
Tadi aku nak cerita kat korang kan apa yang terjadi semalam, kenapa aku tak sempat backup all the day. Alah kisah, ini cerita dia. Semalam Mirul tercicir handbag aku. Dalam handbag aku ada credit card. Semua credit card perbelanjaan dekat sini. Dalam handbag aku tu ada perbelanjaan kat sini semua. Pacifier dia, semua benda ada dalam bag tu. Yang penting phone lah, gambar-gambar semua dalam tu. Mirul boleh tertinggal handbag aku dekat bawah. Dia turun handbag aku, dia pasang aku jaket Syaziman, and then bag tu dia biar, dia tak angkat. Lepas tu, time kita orang ramai masuk dalam bas, aku sedar ada satu perempuan ni kejar bas kita orang tau. Rupanya dia kejar tu sebab nak bagi handbag, guys. So dah sampai kedai makan semalam, kita makan crazy pizza tu, dah sampai kedai makan semua. So dah sampai kedai makan, so Mirul ingat dia tinggal handbag kat rumah. Sekarang masuk rumah, handbag tu tak ada, baru teringat yang dia tinggal dia letakkan bawah. Lepas tu kita orang try call phone aku. Tapi dah call phone aku semua, ada perempuan jawab. Rupanya perempuan yang nak kejar bas aku tu, rupanya dia sebenarnya nak kasih handbag kita orang. Alhamdulillah tak dah hilang, perempuan tu baik gila. Tak ada tu mana nak belanja. Wait, I take that cause gila. What lah? Scared? Where are we now, guys? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok guys. Cantiknya. This is a beautiful. Wah, cantik, cantik. 1, 2, 3. Angkat kaki lah dia, babe. Beg lutut dah okey, dah buat servis. Okay. Oh. The next day. Hi guys, good morning guys. Now pukul 10.34 kita orang dah check out daripada Airbnb kita orang kat Milan. Now kita nak gerak ke mana? Where we going, kakak? Mia. Niam just now. Now we going to Van. Nam. Venice. Kita try budak lain lah. Venice. Yeah. Venom lah. It's Venice, guys. We're going to Venice. It's okay, so I still have pen. Nak pergi Venice daripada Milan mengambil masa 3 jam. Kasih surat cinta ni, Mami nak explain dekat orang kita kat mana. Kepada Mami tercinta. Tahukah engkau betapa hebat cintaku? Yang bagi surat cinta lah aku. Ini sebenarnya yang dia bagi. Aku tak tahu apa ni. Tapi jom kita sambung balik. Semalam macam biasalah, vlog ni korang kena prepare yang tak ada closing sangat. Sebab bila malam tu dia dah lapar, dia dah ngantuk, dia bateri dah drain dah. So korang boleh expect opening yang very hype saja. Malam tu tiba-tiba hilang gitu. So aku akan cuba terbaik untuk mengubah sikap aku. Hari ni kita try buat closing Semalam kita orang pergi grocery, shopping barang-barang dan baru tidur. Hari ni kita tengok. Tapi tu nak bagi tahu berita sedih sikit lah. Orang dengan cinta weather forecast kata Venice esok hujan. Kakak, they said Venice tomorrow raining. How we want to play the boat? Do not cry. Siapa nak main face here? Dah, budak ni baru start perjalanan nak kencing pula. Faris, want to wee? Funny kan? A mustache. Yeah, so cute. Okay, dah lah. Aku tak nak buang aku punya ni. Nanti kita rekod sikit jenis nak ke Venice. Apa pun, sekejap lagi stay tune, okay? Bye. Tepi-tepi sikit. Jadilah aku tak suka macam tengok Malaysia tengok. Makan rendang nasi impit. Factory. Willy Wonka Factory. Guys, that is Willy Wonka Factory. Sing nicely. Sing nicely, no more. Ato is the judge, okay? 1, 2, 3, go. Sing. You can let me be. Louder. Ato didn't sing. Ato didn't hear Suraya sing, right? Okay. Make me all the time.
is the chicken. Conditioner. Conditioner. Zilamina conditioner. Zilamina conditioner. Seorang conditioner. Seorang conditioner. Seorang Coco Chanel. Coco Chanel is serum dia. Conditioner. Di conditioner. Okay, so first round, everybody is the winner. We're gonna go second round. No, one only. K-pop, K-pop, how are you? How are you? See, it calls me, and no one knows before it goes. What can I say? You're welcome down the side. Never to fail again. You're welcome. At the now, the better belly side. Discuss. The winner is Shazima. Shazima. So because Shazima can eat candy, everybody got candy. Say it calls me. Lidah simpan. A fairy goes. Okay. All of it can't match. Haris, who win? Mama. So not fair. I know. You guys pick the ugly face one, right? Okay, finish everything. I want to see my memory. We listen and we don't judge. Okay, bye. Two hours later. Smile lah. You cute girl. Cute girl pula. Cute boy lah, Smile. Smile lah. Kaki kencing. Kaki kencing ni perempuan ni asyik kencing je lah. Jumpa tandas kencing. Jumpa kencing berak, kencing berak, kencing berak. Tak ada penapis. Tadi dah nak check out, baru nak berak. Aku stress betul. Kita orang dah sampai Venice guys. Nak naik boat, nak pergi seberang. Okay? Yeah, okay. Let's go. You excited to go Venice? Yeah. Oh, So excited. Let's go. Cuma ada dengan stroller. Ya Allah. That's why I have my. Oh, itu vape. Oh my god. I baru macam, ish. Ini vape. Memang vape pun. It's not It's vape. vape. Ya, jaga ya. We're on our way to Venice. Gila. We did it. Walaupun Macam mana? banyak dugaan. Macam nak bawa 4 beg dulu ha? Ha? Macam nak bawa 4 beg pergi ke pun? Hafaf. Awak bagi kita orang masuk bawa masuk bot dulu ya. Oh, tengok korang tengah dalam kereta. Yeah. Haris cakap ayah. I want to come get a lot of time. Ha? Rasa. Pernah. Pergi dengan siapa? Yang Mirul dengan Suraya. You love it kakak kau. Saya lagi. Smile. Yeay. Bambaram. Suraya lagi. Apa sekejap awak jangan risau ah. Apa? Asyikkan. Tak, ni bot ni bot stabilnya. Jadi stabilizer. Cik, awak berjaga bot kalau abang beli dapat percentage je. Yes, kita dah turun dah. Kita dah turun daripada boat. Wow, relax you one bag only. Where's one more bag? This boy is the best. Yeah. Yang, tangan dia dah pakai glove baru diam. Dia yang tunggu kita banyak. Syaziman ke siapa? Terima kasih banyak. Guys. Dah. Nampak? Semua gelandangan. Disebabkan pintu tak boleh buka. Dah berapa minit kita orang kat sini. Pintu tak boleh buka. Elektrik tak ada kat Venice ni. Sampai pukul 8 baru ada elektrik. Kita tunggu owner tu datang untuk buka pintu ni. Dia kata boleh buka. Turn to your left. Dia ingat bangang sangat tak dia buka pintu ni ke. Aku rasa sebenarnya kunci tu dia baru duplicate. Dia pun tak pernah guna. Selama ni guna kad dia masuk kan. Dia baru duplicate. Sebab tu tak boleh masuk. Stress aku. Kat Venice ni, kalau ada sesiapa bawa stroller, mungkin boleh lupakan. Sebab banyak betul tangga. We at Venice.
Yang lawak gila weh. Dah banyak tangga dah. Diorang kena angkat budak tu. Sebaiklah Mirul dengan Abah-Abah Sado. Kan tak jumpa lagi geng. Hello. Hai. Hey yo. Ada tangga lagi? Ada tangga lagi. Yay, now we can fly. Got more tangga, we can fly. Got more if go big. All the best lah Mirul. Tak, mood dia tu buat kita tak penat. Positif kan? Positif. The biggest. That's the biggest. Nampak? Aku ingat diorang yang penat. Aku pun penat tau. Ingat ni ringan je. Anak kecil ni. Dah. Dah. Okey lah guys. Dah sampai, nanti kita orang bagi tahu lah. Ada marathon pula kat sini. Orang tengah lapar, ada marathon pula. Aduh, aku nak makan, aku lapar ni. Bila lagi makan ni? La musica sale con il battito che rappresenta una fiamma così importante, una fiamma olimpica 700. Dan sekarang ni kita dah naik teksi dah terlarat dah jalan. So nak naik teksi tengok ada kedai bawah. Sorry tertidur. Sorry, Faris zaman. So sekarang nak cari tempat makan kat bawah kedai. Bawah apartment. Kamu muka macam ni. Tandas yang macam sayang. Ha. Macam tandas yang macam kena tangkap basah. Ikan. Kemana you pergi? Kemana you hilang? Kemana you pergi, kemana you hilang. Aku check phone aku tadi, you tak reply siang-siang. Mula tak sedar hati aku rasa tak tenang. Why you do this to me, overthink mula.